Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni 2 Syawal 1444 1 April. Ni baru balik, baru jumpa petang ni. Baru jumpa. Tu Syawal petang. Lebih kurang dalam pukul 6.50. Petang hari ni. Kawan-kawan. Baru dapat apa ni? Jejak. Bukan semua lah. Bukan semua. Tapi itulah sebahagian besar lah. Kita dapat jejak lagi. Dan kita kena halau dia ke seberang sana. Seberang sana tuan-tuan perempuan. Kita mengelakkan pelakunya di ambush oleh Daesh. Daesh ni mungkin anggota UMNO ke, anggota PAS ke, kita tak tahu lah. Dia bergerak di bawah program apa yang sebelum pada ni. Yang tu dia melobi untuk jawatan parlimen kan dia melobi untuk jawatan parlimen tu kan. Okey, bila dia melobi jawatan parlimen tu, dia khabar jawatan parlimen kan. Yang tak sepatutnya berlaku yang tak patutnya tak berlaku. Jadi macam mana ni sekarang ni? Yang tu dia dewan kan. Timbalan dia Pertua Dewan ke dia Pertua Dewan? Masalah. Nampak tak? Masa Datuk Mansur jadi bukan Exco, SUK Kerajaan Negeri, saya bawa masuk lembu ke kawasan ni. Saya pergi dengan Datuk Mansur ke sana. Jadi bukan duit projek kerajaan. Duit daripada kita Bitcoin. Kan ada Bitcoin masa tu kan. Bitcoin dengan trading gitu kan. Jadi kita bawa masuk. Bawah program Meta ni kan. Meta Facebook ni apa benda ni kan. Jadinya itulah kita nak tengok.